Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada MIH Syarikat Demikian Berhad. Hari ini saya di Kampung Dacing ya. Ini Kampung Dacing Beranang ya. Selangor. Ini adalah rumah 4 bilik, 3 bilik air ya, yang kami bina di Selangor ni, di Beranang ni. Rumah ini adalah basic spec ya. Kalau boleh tengok ataupun kita panggil spek standard ya, apa yang kita maksud spek standard tu, dia tak ada upgrade apa-apa lah rumah ni, cuma bahagian depan ni ada sedikit tambahan lah untuk tema plank sahaja ya. Kita rumah yang basic macam ni, standard spek kita macam ni menggunakan batu bata merah dan atap genting ya. Kalau tengok ketinggian bertangga tu, itu memang perlulah kita tambak tanah dalam beamnya. Jadi rumah kena sediakan tanah lah. Kalau macam kawasan ni ada tebing tinggi depan ni, kita just potong saja tebing ni masuk dalam beam lah. Jadi tuan rumah tak perlulah membelinya. Bagi yang tak ada tanah macam tu, jadi kena beli. Bertangga ni 1.5 kaki ni adalah kita punya standard spec juga. Cuba tuan rumah kena sediakan tanah lah untuk dimasukkan ke dalam beam. Baiklah, saya bawa tuan-tuan untuk melawat rumah ini. Baiklah, ini adalah pandangan sisi kiri ya, rumah ni. Panjang dalam reba rumah ini, panjangnya adalah 55 kaki dan lebarnya adalah 36 kaki ya. Pada keluasan 1456 kaki persegi. Ini adalah pandangan sisi kiri. Rumah ni hitam putih saja. Berkenalah dengan dia punya konsep ya, memang nampak cantik. Atap kita menggunakan atap genting ya, jenama saga. Batu bata, dinding batu bata menggunakan batu bata merah. Kita memang skim ya, bahagian luar dan dalam. Untuk Selangor ni, rumah macam ni berharga RM140 ya, sekaki persegi ya. Rumah macam ni basic ya, dia tak ada tambah apalah kecuali dia upgrade 3 phase. 3 phase ni kalau rumah tu berharga RM250,000 nilai kontrak. 3 phase tu dah include ya dalam sebuah harga yang kita berilah. Tapi kalau tak ada, tak sampai RM250,000, kena tambah bayar lah sebanyak RM2,500. Longkang rumah ni tak ada. Ni bukan sebab kita tak bagi package kita tak ada longkang ya, bukan. Ini atas permintaan tuan rumah lah. Dia tak mau longkang ya. Tangki air tu dekat luar tu atas permintaan tuan rumah juga, kerana kawasan ni memang ada masalah lah. Masalah dengan water pressure ya. Ini binaan bertangga yang saya maklumkan tadi. Cat kita menggunakan cat Nippon ya. Bahagian luar dan dalam. Luar kita beri 3 warna lah. Dalam 1 warna, tapi tuan rumah berhak lah memilih 2 warna ke, 3 warna ke, 1 warna ke, lebih pun kena tambah bayar lah. Ini pintu menggunakan pintu molded door. Pintu hadapan menggunakan molded door. Ini ruang tamu ya. Dia mudah je. Ruang tamu ni tak ada kelok-kelok, terus ke dapur lah. Ikutlah konsep masing-masing nak macam mana kita buatkan. Ini ruang tamu dia. Tile pun tile standard, tile boleh pilih ya. Macam tuan rumah ni dia memilih tile yang plain lah. Rumah ada cornice. Ni standard spec ya. Kita ada premium spec berharga RM155. Itu boleh tanyalah untuk detail. Saya akan terangkan tentang rumah ni dulu. Hall ni berkeluasan 20 kaki ya. Saya zoom out sikit. Ni hall ni berkeluasan 20 kaki darab dengan 14 kaki. Dan ini adalah ruangan dapur sekali dengan ruang makan ya. Ini berkeluasan 18 kaki ya, darab dengan 20 kaki. Itu tangkul tuan rumah jangkul. Tabletop ni memang kita dah bagi ya, dah include dalam kita punya harga. Ini pun basic spec. Swiss kita bagi jenama Siemens. Kalau boleh tengok sini, saya zoom sikit. Jenama Siemens kita bagi. Ini basic ya, ni semua basic. Dan ini adalah ruangan laundry area ya, berkeluasan 9 kaki darab 7 kaki lebih kurang. Baiklah, ini adalah pandangan daripada bahagian laundry tadi ya, ke hadapan. Lagi apa lagi yang tuan-tuan dapat dengan RM140 per square feet tu? Mari kita tengok pintu bilik menggunakan molded door. Kalau tuan-tuan upgrade 3 phase kita dah bagi mini box yang macam ni lah.
Ini bilik berkuasaan 11 darab dengan 12. 3 bilik punya keluasan 11 darab dengan 12, iaitu bilik 2, bilik 3 dan bilik 4 ya. Ini bilik yang ketiga. Dia bilik ni mula daripada belakang. Ini pun ni saya zoom in sikit. Ini tile yang dipilih lah untuk bilik lain ya. Bilik lain, hall atau rumah pilih lain ya. Ini jenama simen yang kita berikan. Pintu ni upgrade. Pintu ni upgrade. Biasa kita bagi pintu PVC door lah, yang tebal ni, yang boleh pasang tombol. Dalam ni toilet ni semua standard ya. Standard ni tak ada tambahan lah. Shower, niche tu ada tambahan lah, itu sajalah. Ini adalah bilik tidur yang kedua. Cuma bilik tidur yang pertama tu saya tak dapat nak akses sebab saya tengok kunci dah terkunci. Jadi kunci pun kita tak ada bawa sebab ada barang dekat bahagian dalam ya. Dalam bilik pun kalau tuan-tuan lihat ada dia punya cornice sekali lah. Jadi ruangan semua bercornice kecuali ruangan bilik air sahaja. Baiklah, saya rasa sampai di sini saja untuk rumah ni. Ni tengok kita boleh pulau belakang ke tidak. Ini bahagian belakang ni. Bahagian belakang ada pelantar macam ni. Ini kita punya kemasan plaster lah. Tuan-tuan boleh tengok lah, janganlah tinjau macam ni, sengit macam ni kan. Baiklah, bahagian dalaman. Saya rasa setakat ni saja video kita pada hari ini. Saya Hafiz daripada MIH Reka dan Bina Sembahat. Kami di MIH Reka dan Bina, kami reka dan bina mengikut bajet anda. Assalamualaikum.